Penyatuan politik Melayu yang melibatkan UMNO dan PAS mungkin mempunyai tarikan dari sudut pilihan raya di Semenanjung Malaysia. Namun, realiti politik Sabah dan Sarawak adalah berbeza, kata bekas Ketua Menteri Sabah Salih Said Keruak. Bendahari UMNO Sabah itu berkata sebarang persefahaman UMNO PAS yang mungkin berkesan di Semenanjung tidak semestinya sesuai diterapkan di Sabah, kerana kerjasama itu boleh memberi kesan sebaliknya jika dilihat sebagai formula politik yang terlalu berpusatkan Semenanjung. Dalam kenyataannya di Facebook, beliau berkata PRN Sabah 2025 memperlihatkan dominasi parti tempatan apabila Gabungan Rakyat Sabah memenangi 29 daripada 73 kerusi DUN, manakala Warisan memperoleh 25 kerusi sekaligus menguasai keseluruhan 54 kerusi atau hampir 3/4 daripada jumlah kerusi DUN. Katanya, BN hanya memenangi 6 kerusi manakala PN dan PH masing-masing 1 kerusi yang menunjukkan sentimen kenegerian, autonomi, pembangunan serta hak-hak Sabah semakin penting dalam menentukan pilihan pengundi. Salih berkata Sarawak pula memberikan gambaran yang lebih jelas apabila Gabungan Parti Sarawak berjaya mengukuhkan kedudukannya melalui pendekatan politik yang berteraskan kepentingan Sarawak. Sementara UMNO tidak pernah bertapak di negeri itu. Katanya, UMNO Sabah seharusnya dilihat sebagai sebuah parti nasional yang memahami realiti Sabah dan bersedia bekerjasama dengan parti tempatan, khususnya GRS. Fatin Saidal Tunisa, FMT.